Lebih 2000 tahun lalu di kota Abdera, Greece, lahirlah seorang tokoh yang digelar bapa teori atom, namanya Democritus, seorang ahli falsafah yang berani mencabar pandangan dunia dengan idea bahawa segala sesuatu terbentuk daripada zarah kecil yang tidak dapat dibahagi ialah atom. Democritus dilahirkan sekitar tahun 460 sebelum Masihi. Beliau telah mengembara ke Mesir, Babylon dan India untuk menimba ilmu. Perjalanan ini membentuk pandangan luas tentang alam, matematik dan falsafah. Walaupun bukan bangsawan, semangat ingin tahu menjadikan beliau seorang pemikir bebas. Democritus mengemukakan teori radikal, iaitu segala benda terdiri daripada atom zarah kecil, kekal dan tidak dapat dibahagi. Atom bergerak dalam ruang kosong, bergabung membentuk segala yang wujud. Walaupun tiada teknologi mikroskop ketika itu, pandangan beliau mendahului sains moden beribu tahun. Selain fizik, Democritus menekankan kebahagiaan datang daripada hidup sederhana, bebas daripada ketakutan dan penuh rasa syukur. Gelak tawanya melambangkan falsafah optimis bahawa ilmu dan kebijaksanaan membawa ketenangan jiwa. Walaupun idea atom ditolak oleh ramai ahli falsafah sezaman, teori Democritus menjadi asas kepada sains moden. Berabad kemudian, ahli fizik seperti Dalton dan Bohr membuktikan kewujudan atom. Warisan Democritus membuktikan bahawa imajinasi falsafah mampu membuka jalan kepada penemuan saintifik. Democritus, ahli falsafah yang melihat dunia dalam zarah kecil, meninggalkan warisan besar kepada manusia dari Greece purba hingga makmal moden. Namanya kekal sebagai simbol keberanian berfikir melampaui zaman. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe untuk terus bersama Tangkap Tayang dalam pengembaraan ilmu yang penuh inspirasi.